Aku kena dapat kat G1 last ni. Tak boleh. Dia kena dapat. Ini semua G1. Ni dah kena semua. Spoon tak pakai lagi, spoon. Spoon mana nak pakai? Nak pakai G1 je. Yes. 1 2 3 4 5 6 color baru. Semua dah kena. Tinggal satu je last. Last guys. Last semua G1 dah kena. Mari kita hanyirkan. Mantap Pak Abu. Ni bang. Terima kasih bang. Dia bagi. Masih ni auto. Ya. Bang, moga bola rezeki. Nanti boleh komplot. Tiga hampa kat kami. Macam apa? Alamak. Aduh. Dah nampak dah kilat dah tu. Kilat spoon tu. Ambil. Ini bawa badung. Bawa badung. Apa janji lesih bang? Aduh. Oh iyalah. Awak pun jauh je. Video ada. Aduh. Boleh lah. Sebenarnya tu dia jadi dia bantai dia dah pakai pakai. Oh. Tak kejut yang punya. Bukan ni nampaknya punya. Itu nampak lain pula. Tu sambung tu. Tapi besar besar kan? Apa ni? Beribu ikan ke apa ni? Siapa nampak? Nampak. Yelah, apa ikan dia? Tak tahu. Nampak apa? Mana? Beribu ikan dia. Kenapa? Terlebiar? Sekejap. Relax. Tengok ikan apa? Ikan apa? Begitulah guys, pengakhirannya untuk trip kali ni. Aku kumpau berdarah guys. Kali ni pada hasil aku dapat. Yang dapat cuma abangku dengan Abang Adib. Itu pun sebarau. Bukan target kami guys, tapi kami dah mencubanya sedaya upaya. Bukan rezeki kami. Okay guys, tak apa. Kita jumpa lagi next time, next video. Tak kena. 3,000 years later. Waalaikumsalam guys. Pagi-pagi ni aku turun je langat guys. Lama tak turun. So hari ni aku nak lesenkan rod baru aku. Rod, travel rod.
pada sisir. Rod murah je guys, rod mampu bilik. So kita cuba hari ni guys. Kalau ada manis-manis. Rod ni aku tak lesenkan lagi. Dah pergi hari tu kumpau. Jom cuba dapatkan di spot aku, spot Hulu Langat, spot viral, spot diidamkan, idam-idamkan caster-caster di seluruh Malaysia. Guys, nanti kita update sisir silent stream. Mantap guys. Strap mata. Sudah lesen guys, sudah lesen. Guys, sudah dapat ikan guys. Mantap, mantap baru. Guys, kita sambung kat sini, mencari secebis strike untuk menghanyikan giwang kita. Strike guys. Mantap. Ini kita maukan. Ada 2 ekor lah guys. Ada 2 ekor mengejarinya. Saya terbesar sikit. Yes. Giwang ni dah hanyir. Kita cuba giwang lain. Ada 2 ekor guys. Serius ada 2 ekor. Mengejarinya ikan kedua guys. Ikan kedua kita dengan menggunakan giwang. Ini giwang ya. Baik kau kejap kena mata. Mantap guys. Sampai buat. Mantap. Ni dah lesen. Kita melesenkan warna lain pula. Nampaknya 2 giwang kita dah hanyir hari ni. Kita perlu menghanyikan giwang-giwang baru kita yang lain. Harap ada manis-manis hari ni. Ada giwang baru-baru lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6 baru. Tak termasuk spoon 7 lah. Kita hanyirkan dulu. Kita hanyirkan dulu giwang lain. Kita hanyirkan warna ni pula. Bismillahirrahmanirrahim.
Besar. Besar guys, besar guys. Tapi kena badan. Main makan. Kau kena badan. Alamak. Lepas ke? Ikut pula. Aduh, kecil je. Oh, sorry. Salah dia kena. Macam besar guys. Kecil je. Lepas. Okay, dah hanya ni. Ni dah hanya dah guys. Ada seekor. Tapi sangkut kat pokok ni. Ucut. Kita try warna lain. Kita hanya lagi ikan lain. Tiga giwang dah hanya. Ada 3 giwang lagi. Kita menghanyakannya. Kita menghanyakan warna lain pula. Mencari secebis curutron. Strike guys. Aduh. Tak kena guys. Apa dah? Tak kena. Ada. Waduh. Guys, ikan ketiga kita ni. Keempat guys. Menggunakan warna lain. Menggunakan warna ni. Ada guys, ada manis-manis. Ada guys. Ada. Sampai kata tak ada. Tapi dia makan main-main. Ambil kau mata 3. Ada. Mantap pak bu. Ni kali main. Okey, mantap. Dah lesen dah warna ni. Kita cari warna lain pula. Lagi 2 giwang tak hanya guys. Yang tadi ni saya warna ni. Yang lain semua dah ada ikan. Okay, guys, semua dah ada ikan. Lagi 2 lagi. Lagi 2 aku nak hanyikan. Aku nak dapatkan guys. Besar, kecil ke besar. Yang tadi pun dah sedap guys. Padu dia ambil. Dia ada guys. Dia ada. Tak makan je. Ke ni lagi guys. Aduh guys, sama lagi. Konten hari ni kita mencari lesen untuk rod stream kita, silent stream sisir, dengan hanyakan gewang-gewang baru kita ambil, gewang-gewang ultralight. Ada manis-manis kan kat sini. Mencari secebis striker. Lagi 2 giwang kita perlu hanyakan. Guys, straight off record. Aduh, tak rakam. Dia nak makan, dia makan pula. Adalah guys. Ikan ke-5 kita hari ni. Warna ni.
Mana sudah menghanyirkan dirinya. Kuat kena guys. Kuat kena. Okay guys, ada manis-manis. Bye bye. Okay guys, ikan kelima kita dengan giwang kelima. Mantap. Okay, aku cuba juga. Aku kena dapat juga giwang last ni. Tak boleh ni. Dia kena dapat. Ini semua giwang ni dah kena semua. Spoon tak pakai lagi, spoon malah pakai. Nak pakai giwang je. Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 color baru. Semua dah kena. Tinggal satu je last. Last guys. Last semua giwang dah kena. Mari kita hanyirkan. Mantap Pak Abu. Ada kawan ni ke tak minat? Tak mungkin. Color clear guys. Kejar pun tak ada ni. Come on CB. You can do it. Dia pula you can do it. Kita sambung lagi. Oi. Sambung lagi guys untuk menghanyutkan giwang baru kita. Ikan di sini. Strike guys. Alhamdulillah. Ada penutup kita akhirnya. Guys, ada penutup kita. Alhamdulillah. Ada juga penutup kita akhirnya. Nice. Penutup untuk hari ni. Okay guys, penutup. Hanya giwang yang kita dah kena asak. Tu tinggal dalam tu. Tu tinggal dalam tu. Kau makan tahap sangat. Yes, ikan penutup. Mantap. Hanya biasa juga kita semua dah lesen kan. Aku nak try giwang lain-lain kat sini. Aku dapatkan video untuk ikan. Tadi dah ada ni strike. Tapi ikannya lucut. Takut pokok. Saya dapat kasihku kalau ada lah. Alhamdulillah guys, hari ni ada manis-manis. Aku menghanyirkan rod aku baru, giwang 6 biji. Aku nak hanyirkan, berjaya guys. Alhamdulillah, berjaya rod. Fokus aku sisir. Akhirnya boleh lesen di Hulu Langat guys. Okay guys, sebenarnya video ni aku dah boleh lepas turun dalam satu tempat untuk lesenkan kita orang ni sisir ni. Tapi kumpau guys, tak ada manis-manis. Saya aku bagikan video
kami kena gasak dengan badung. Lain yang kami cari, lain yang kami jumpa guys. Kami cari ikan lain, tapi ikan lain yang gasak kat situ guys. Tak apa. Nanti kita akan repeat lagi next time. Untuk next video punya, lain kali video. Jumpa lagi next time guys. Terima kasih support channel aku. Semoga semua dimudahkan urusan. Mantap. Apa lagi? Assalamualaikum.